Di kaki Gunung Kinabalu, terletak Kampung Himbaan, sebuah desa pusaka yang kaya dengan warisan. Kampung ini dihuni oleh suku kaum Dusun, salah satu etnik utama di Sabah yang memiliki budaya tersendiri. Setiap tahun, kaum Dusun menyambut tadau keamatan yang diwarisi turun-temurun. Keamatan bukan sekadar pesta semata, tetapi adalah detik-detik yang menyatukan warisan yang menghidupkan dan nadi kehidupan kaum Dusun yang tak pernah putus. Jadi objektif kami untuk mengadakan majlis sambutan tadau keamatan ini ialah untuk menggabungkan masyarakat kami yang terdiri daripada ada dua agama di sini, yaitu agama Islam, Muslim, dan juga agama Kristen. Di sini, perbezaan kepercayaan bukanlah pemisah. Islam dan Kristian bertaut dalam harmoni, dan sambutan keamatan menjadi jambatan yang mengeratkan, menyulam kasih yang melangkaui batasan. Dengan dentingan paluan gong, jiwa kampung mulai bergetar. Bunyinya mengalir ke setiap rumah, membawa seruan kepada semangat, harapan, dan rasa syukur yang diwarisi turun-temurun. Keluarga pulang, sahabat bertaut, dan setiap jiwa merasai kehangatan yang lebih besar daripada perbezaan. Keamatan bukan sekadar perayaan, ia bukti bahawa warisan dan adat lebih utuh dan lebih abadi. Di antara kemeriahan keamatan kali ini, di Kampung Himbaan, terselit warisan lama yang menjadi perisai kebijaksanaan. Sundait, teka-teki yang mencabar minda dan menanggung tangun, seni tutur yang menghidupkan kisah lama. Dua tradisi ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi cerminan ilmu yang diwarisi generasi ke generasi. Satu sundait, lepas tu menangan tangan, dia boleh buka pikiran, memberi motivasi kepada orang lain, dan untuk mengakalkan budaya orang-orang lama. Sebagai tanda penghargaan atas kehadiran dan kebersamaan, hadiah diberikan, bukan sekadar pemberian, tetapi lambang kasih sayang dan ikatan yang meneguhkan makna sebuah masyarakat harmoni. Kampung Himbaan. Majlis ini dapat menggabungkan ataupun dapat dijayakan di kalangan masyarakat kita dengan adanya kerjasama yang padu, yang jitu, yang telah dianjurkan ataupun telah dibuktikan oleh para belia dan beliawanis yang terdapat di Kampung Himbaan ini, yang tidak mengira susah payah dan tidak mengira tenaga dan juga kawangan. Sepanjang sambutan keamatan Kampung Himbaan, gong terus bergema, bukan hanya bunyi, tetapi suara warisan. Tiada tarian, tiada alunan lain, hanya gema gong yang melantunkan cerita zaman silam, masih berdenyut dalam jiwa mereka yang menghargai. Keamatan bukan sekadar hasil tuaian, tetapi juga memungut kenangan, memelihara perpaduan, dan menanam harapan untuk masa depan. Walau zaman beranjak dan dunia berubah, semangat keamatan Kampung Himbaan terus bersemi agar budaya ini kekal subur
tidak luput ditelan zaman. Kami telah membuat perancangan yang lebih jauh untuk kami teruskan budaya seperti ini, bukan sahaja dalam sambutan Tadau Keamatan, tetapi juga dalam perayaan-perayaan yang lain. Pertama, sambutan dia yang amat menggalakkan kerjasama di kalangan masyarakat kampung yang begitu tersusun, tidak mengira tenaga, keuangan ataupun masa. Jadi saya selaku mantan ketua kampung di sini amat mengharapkan supaya majelis umpama ini diteruskan di masa-masa akan datang. Di Kampung Himbaan, Desa Tanah Khazanah di kaki Gunung Kinabalu, keamatan bukan sekadar perayaan, ia adalah warisan, ia adalah kehidupan, dan ia adalah bukti bahawa hati yang bersatu tidak akan pernah pudar, walau dunia terus mengayun langkah